Ramai orang sangka, bila ada degree, masa depan confirm cerah. Tapi sekarang, AI dah mula rampas kerja graduate. Degree pun tak cukup nak jamin kerja. Contoh, ada graduate dari University of Purdue, belajar IT. Impian nak kerja di Microsoft atau Google. Hantar resume setahun. Tapi yang dapat cuma kerja part-time kat kedai makanan vegetarian. 10 jam seminggu je. Seorang lagi, umur 22, hantar 200 resume. Satu pun tak dapat. Last balik kampung kerja sebagai pembantu bilik suka. Platform Handshake kata, jawatan untuk fresh grad makin sikit. Persaingan naik 30%. Federal Reserve Bank New York lapor, pengangguran graduate mencecah 5.8%. Lebih tinggi dari purata pekerja biasa. Yang paling terkejut, bidang IT dan engineering dulu paling hot. Sekarang, kadar pengangguran lebih 6%. Lagi tinggi dari pelajar falsafah. Maknanya apa? Dunia kerja dah berubah. AI ambil alih kerja asas. Coding, data, rutin. Kalau kita nak survive, kita kena tambah value. Belajar skill yang AI susah nak ganti. Creativity, komunikasi, solve problem. Belajar guna AI sebagai alat, bukan biar AI ganti kita. Degree tu penting, tapi kalau skill tak upgrade, risiko degree pun menganggur makin besar.